berapakah bilangan atom dalam 0.5 mol gas ammonia? So apa yang kita ada? What we have? We have mol. And we want bilangan atom, iaitu bilangan zarah ataupun kuantiti zarah. Okey. Berapakah bilangan atom dalam 0.5 gas ammonia? So, kita tahu dulu gas ammonia ni dia ialah molekul. Okey. Now, tengok daripada kita punya jalan kerja ni. Mol tu kuantiti zarah ialah darab dengan pemalar Avogadro. And ini ialah simbol untuk pemalar Avogadro, which is dah given in the question 6.02 kali 10 kuasa 23. Okay. Now, if you answer mol tadi kan 0.5 kali terus dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Ni kalau you jawab macam ni je, which is B, then salah. Okay, salah. Kenapa? Read the question carefully. Dia tanya bilangan atom. Cuba tengok dekat NH3 ni kan, kita nak tengok berapa bilangan atom dia. Cara baca dia ialah kita ada 1 atom nitrogen, 3 atom hidrogen. So total dia berapa ni? 4 atom. Okay, maksudnya tadi your answer should include kali 4. 4 apa? 4 atom tadi. Okay, so ni jalan kira dia. So 0.5 kali 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 4. So cari jawapan dia. Dia ni D.